Tahukah anda, tanpa seorang tokoh ilmuwan silam ini, internet mungkin tidak akan wujud dan telefon pintar di tangan anda sekarang hanya akan jadi seketul besi yang tidak berguna. Siapakah beliau dan kenapa dunia moden terhutang budi padanya? Jawapannya akan mengejutkan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cuba bayangkan hidup anda sehari tanpa internet, tanpa Google Maps nak cari jalan, tanpa media sosial nak tengok perkembangan kawan-kawan, dan tanpa perbankan internet untuk pindahkan wang. Gelap gelita dunia moden kita, bukan? Kita selalu kagum dengan nama-nama besar teknologi seperti Bill Gates, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg. Tapi tahukah anda, teknologi yang mereka bangunkan hari ini, komputer, perisian, malah AI atau kecerdasan buatan, sebenarnya berakar umbi daripada pemikiran seorang lelaki yang hidup lebih 1200 tahun dahulu. Lelaki ini tidak mencipta komputer, dia tidak pernah memegang telefon pintar, tapi dia mencipta bahasa yang membolehkan semua teknologi ini wujud. Nama beliau ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Dunia mengenali beliau sebagai bapa algebra, tapi legasi beliau lebih besar daripada itu. Beliau adalah punca kenapa kita ada istilah algoritma. Dalam video kali ini, kita akan menyelusuri perjalanan hidup tokoh genius ini, bagaimana beliau mengubah cara manusia berfikir, dan kenapa tanpa beliau, dunia digital hari ini mungkin tidak akan wujud. Mari kita mulakan. Topik 1. Siapakah Al-Khwarizmi dan Bait Al-Hikmah? Untuk faham betapa hebatnya Al-Khwarizmi, kita kena kembali ke tahun 800 Masihi. Pada waktu ini, Eropah sedang berada dalam zaman gelap, tapi di Timur Tengah, khususnya di Baghdad, sedang berlaku satu perkembangan ilmu yang dahsyat. Zaman ini dipanggil zaman keemasan Islam. Di tengah-tengah kota Baghdad, wujud satu institusi legenda bernama Bait Al-Hikmah. Ini bukan perpustakaan biasa. Ini adalah pusat penyelidikan terbesar dunia waktu itu. Para cendekiawan dari pelbagai bangsa dan agama berkumpul di sini untuk menterjemah dan mengkaji ilmu dari Yunani, India, dan Parsi. Di sinilah Al-Khwarizmi bertugas. Beliau dilahirkan di wilayah Khwarizm dan kemudian berhijrah ke Baghdad. Beliau bukan sekadar ulat buku. Beliau adalah ketua perpustakaan di Bait Al-Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mamun. Tugas beliau besar, iaitu selesaikan masalah rakyat dan empayar menggunakan sains. Masalah waktu itu sangat banyak. Bagaimana hendak tentukan arah kiblat dengan tepat dari pelbagai negara? Bagaimana hendak bahagikan harta pusaka atau faraid yang rumit? Bagaimana hendak ukur tanah untuk buat sistem peparitan? Al-Khwarizmi sedar, matematik yang ada pada masa itu tidak cukup bagus untuk selesaikan masalah ini dengan mudah. Jadi, beliau melakukan sesuatu yang revolusioner. Seterusnya, topik kedua, revolusi nombor dan sifar. Sumbangan pertama beliau yang kita guna setiap hari, tapi jarang kita hargai, ialah sistem nombor. Sebelum zaman Al-Khwarizmi, banyak tempat masih guna sistem yang rumit, contohnya angka Rom. Anda bayangkan, hendak tulis tahun 1998 dalam angka Rom. Ia jadi sangat panjang. Sekarang bayangkan hendak buat operasi darab atau bahagi guna tulisan macam itu. Pening kepala dibuatnya. Al-Khwarizmi nampak potensi sistem nombor dari India. Sistem ini ada 10 simbol. 1, 2, 3 sampai 9 dan satu simbol ajaib yang dipanggil sifar, ya, sifar atau kosong. Dalam bukunya, beliau memperkenalkan cara penggunaan angka ini kepada dunia Islam dan kemudiannya tersebar ke Eropah. Beliau ajar kita konsep nilai tempat. Maknanya, angka 1 boleh jadi 1, boleh jadi 10, boleh jadi 100, bergantung pada kedudukannya. Tanpa konsep sifar dan sistem perpuluhan yang Al-Khwarizmi perkenalkan ini, matematik moden akan buntu. Tiada kalkulus, tiada fizik kuantum, dan yang paling penting, tiada kod perduaan atau binary kod kosong dan satu yang menjadi nyawa kepada komputer. Jadi, bila anda menaip nombor di kalkulator telefon anda, ingatlah, cara susunan itu dipopularkan oleh Al-Khwarizmi. Baiklah, topik ketiga, kelahiran algebra. Ramai pelajar sekolah mungkin trauma dengan algebra sebab kena cari nilai X dan Y. Tapi sebenarnya, Al-Khwarizmi mencipta algebra bukan untuk menyusahkan pelajar, tapi untuk memudahkan urusan hidup. Beliau menulis buku bertajuk Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabala.
Nama yang panjang, tapi kata kuncinya ialah Al-Jabr. Apa maksud Al-Jabr? Secara harfiah, ia bermaksud memulihkan atau melengkapkan. Dalam istilah perubatan lama, Al-Jabr juga digunakan untuk membetulkan tulang yang patah. Dalam matematik, Al-Khwarizmi guna konsep ini untuk memindahkan nombor negatif dari satu belah persamaan ke belah yang lain supaya jadi positif. Ia tentang keseimbangan. Kiri mesti sama dengan kanan. Apa yang hebatnya? Al-Khwarizmi mengubah matematik daripada sekadar kira-kira nombor kepada satu sistem logik umum. Beliau beri formula langkah demi langkah untuk selesaikan persamaan kuadratik. Pada asalnya, beliau tulis buku ini untuk bantu orang ramai kira pembahagian harta pusaka mengikut Islam, urusan perniagaan, dan pengukuran tanah. Jadi, algebra sebenarnya adalah alat penyelesaian masalah masyarakat, bukan sekadar teori atas kertas. Dari perkataan Al-Jabr inilah, orang Barat memanggilnya algebra. Dan yang paling penting, topik keempat, dari Al-Khwarizmi kepada algoritma, legasi beliau yang paling relevan dengan zaman siber hari ini adalah pada nama beliau sendiri. Apabila buku-buku Al-Khwarizmi diterjemahkan ke bahasa Latin di Eropah pada abad ke-12, nama beliau Al-Khwarizmi dieja sebagai algoritmi. Orang Eropah masa itu mula sebut digit algoritmi, atau berkatalah Al-Khwarizmi, bila mereka rujuk kaedah pengiraan langkah demi langkah yang beliau ajar. Lama-kelamaan, perkataan itu berubah menjadi algoritma atau algoritma. Jadi, apa itu algoritma? Secara mudah, algoritma ialah satu set arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Macam resepi masak nasi goreng. Langkah 1, panaskan minyak. Langkah 2, tumis bawang. Langkah 3, masukkan nasi. Al-Khwarizmi adalah orang yang menyusun matematik dengan cara berstruktur sebegini. Buat A, kemudian buat B, untuk dapat hasil C. Logik berstruktur inilah yang menjadi asas kepada pengekodan atau pengatur caraan komputer hari ini. Komputer tidak boleh berfikir sendiri. Ia hanya ikut arahan langkah demi langkah, iaitu algoritma. Bila anda cari sesuatu di Google, algoritma yang tentukan apa keluar dulu. Bila TikTok, hidangkan video yang anda suka. Itu kerja algoritma. Semuanya bermula dari sini. Sebagai kesimpulan, Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi bukan sekadar seorang ahli matematik. Beliau adalah jambatan yang menghubungkan ilmu purba dengan dunia moden. Beliau mengajar kita bahawa nombor bukan sekadar simbol, tapi satu bahasa universal yang boleh menyelesaikan masalah manusia. Bayangkan, seorang lelaki yang menulis di bawah cahaya pelita di Baghdad, menggunakan pena dan dakwat, telah meletakkan batu asas kepada era digital, internet, dan kepintaran buatan yang kita nikmati beribu tahun kemudian. Legasi beliau hidup dalam setiap piksel skrin anda, dan dalam setiap data yang bergerak di internet sekarang. Beliau benar-benar bapa kepada era digital. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.